Suami kesal, staf pasaraya syak isteri hamil mencuri. Kalau orang tu nak tuduh kita mencuri, orang tu nak tuduh kita bersalah, dia yang kena buktikan. Korang tak percaya, pergi tanya lawyer, pergilah follow peguam macam tu Laila ke siapa. Selepas selesai membeli belah di sebuah pasaraya, sepasang suami isteri berdepan detik yang kurang menyenangkan apabila mereka ditahan oleh seorang staf di sana kerana disyaki mencuri. Perkara itu didedahkan sendiri oleh seorang lelaki bernama Faris Shah menerusi satu hantaran di aplikasi Thread pada malam tadi. Tanpa usul periksa dan bukti yang jelas, staf lelaki terbabit dipercayai melontarkan pertanyaan berbunyi, "Akak simpan barang apa dalam perut?" secara melulu kepada isteri Faris yang sedang sarat hamil 38 minggu. Paling dikesalkan, pihak staf berkenaan juga meminta buku pink dan mahu wanita berkenaan menunjukkan perut sebagai bukti dirinya benar-benar mengandung. Selepas hampir 20 minit berlalu, juruwang yang membuat tuduhan awalnya akhirnya dibawa bersemuka dengan pasangan berkenaan. Bagaimanapun dia akui tidak melihat sebarang perbuatan mencuri. Sebaliknya, kecurigaan itu muncul ekoran saiz perut isteri Faris yang pada anggapannya tidak kelihatan seperti wanita hamil. Tuduhan yang dilemparkan oleh pekerja terbabit bukan sahaja mengaibkan, malah menjatuhkan air muka isteri Faris yang kini sedang menunggu hari untuk melahirkan. Menurut Faris, pemeriksaan sebegitu sepatutnya dijalankan mengikut prosedur yang betul dan di tempat yang sewajarnya, bukannya di kawasan terbuka sehingga disaksikan pelanggan lain. Akak simpan barang apa tu dalam perut? Bayangkan dengar perkataan ini ditujukan kepada isteri yang tengah pregnant 38 minggu. Saya terkejut. Suami dia cakap lah ya, saya terkejut. Terus saya tanya balik, barang apa yang wife saya curi? Siapa yang nampak? Instead of tunjukkan bukti, dia minta isteri saya tunjuk yang pertama buku pink as a bukti yang isteri saya mengandung, dan tak cukup, diorang minta isteri saya tunjuk perut dia yang dia mengandung. Okey, saya bukan peguam tahu guys, tapi saya nak bagi tahu ilmu untuk kita semua. Kalau orang tu nak tuduh kita mencuri, orang tu nak tuduh kita bersalah, dia yang kena buktikan. Korang tak percaya, pergi tanya lawyer, pergilah follow peguam macam tu Laila ke siapa ke. Burden of proof adalah kepada orang yang menuduh. Dia nak tuduh, dia yang kena buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, staf Lotus tu suka-suka hati je minta buku pink wanita mengandung tersebut dan minta nak cek perut wanita tersebut. Sangat-sangat menyalahi undang-undang. Buku pink tersebut adalah data peribadi kita. Ia terlindung di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Sebab buku pink tu ada ujian darah untuk HIV, ujian darah penyakit berjangkit yang lain, ada blood pressure, ada gambar baby scan, ada sejarah mengandung sebelum ni, sejarah gugur sebelum ni ke, semua ada dalam buku pink tu. So itu adalah data peribadi anda. Hanya boleh digunakan oleh pekerja kesihatan, doktor ke, nurse ke, ataupun hanya boleh diakses ketika dalam kecemasan, ataupun jika anda yang memberikan kebenaran. Tanpa keadaan ini, tiada siapa-siapa yang boleh minta suka-suka hati. Bak sini kau punya rekod keperubatan, bak sini kau punya surat discharge. Kalau tak salah, tak payahlah takut, tunjuklah. Itu guilt trip yang sangat-sangat salah. Jadi, tak ada siapa pun boleh minta. Majikan pun tak boleh minta. Kawan-kawan tak boleh minta. Pensyarah tak boleh minta. Semua tak boleh minta. Melainkan anda sebagai pesakit yang memberikan kebenaran, iaitu konsen, sama ada konsen secara verbal ataupun konsen secara bertulis. Dan walaupun anda dah memberi konsen, orang yang mengambil rekod tersebut, mereka mempunyai tanggungjawab untuk menjaga rekod anda
supaya tidak terbocor, tidak terleak dan terjaga dengan baik. So kena tahu kita punya hak sebagai rakyat dan sebagai pesakit lah. You ada hak untuk berkata, no, I tak nak tunjuk. Kalau you nak dapatkan data ini, rekod ini, you dapatkan sama ada Sapina ataupun waran daripada mahkamah dan baru you boleh bagi. So anyway, melalui pula masuk ke cerita peguam, saya cuma nak cakap buku PIN, buku appointment, record discharge, MC, ini semua adalah data peribadi anda. Jangan sesekali beri akses kepada orang lain tanpa anda betul-betul rela untuk memberi. Jangan kongsi data perubatan anda dengan sesiapa pun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam satu Malaysia daripada saya, Abang Lotus. Saya dapat berita tadi. Saya terkejut sebab ramai orang mention saya, ramai orang cakap saya, Abang Lotus, ni awak ke dekat Lotus Layang? Bukan. Saya bukan dekat Lotus Layang. Saya dekat Lotus JB. Untuk yang kes ni, saya pun tak boleh nak cakap lebih sebab staff yang bermasalah. Saya tak tahu apa masalah dia. Dia ada masalah mental ke apa ke, saya tak tahu. Tapi yang saya terkejutnya, ramai yang menyatakan kes tu iaitu saya. Saya tak dekat Selayang sekarang. Saya ada dekat JB. Teguran staff kepada pelanggan salah. Itu memang salah sangat-sangat. Saya terkejut sebab staff yang berkenaan menuduh akak pregnant tu mencuri, sedangkan akak tu pregnant. Dia tak mencuri apa-apa. Dia nak menyoping dekat dalam Lotus. Saya tak tahulah dia department apa sekalipun, pangkat apa, gaji dia berapa, saya tak tahu sebab saya tak nak ambil tahu bab-bab benda tu. Yang saya terasa sangat-sangat, kenapa perlunya minta buku PIN? Kenapa minta buku PIN? Dan sekarang ni tengah orang mention kat saya, Abang Lotus buku PIN, Abang Lotus buku PIN. Apa hal pula saya? Saya elok je kat sini, saya serve customer kat sini okey, tak ada apa-apa hal pun, alhamdulillah sini okey. Jadi benda ni jadi macam satu isu yang hangat sangat-sangat sebab saya pun tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak cakap lebih. Tapi untuk abang tu terima kasih sebab buat report polis, sebab itu adalah hak abang. As a human memang patut kena buat macam tu. Tapi untuk saya pula, saya tak dekat sana, saya tak dekat Selayang, saya dekat JB sahaja. Saya mewakili Lotus Malaysia memohon maaf kepada abang dan akak tu. Tak apa, report tu teruskan saja sebab itu adalah attitude seorang staff. Dia tak patut buat macam tu dan itu adalah awareness untuk semua pekerja. Tak kisah anda bekerja sebagai apa, anda bekerja pasaraya ke, anda bekerja kerajaan ke, anda bekerja kilang ke, dan pasaraya any pasaraya pun sekalipun, jangan buat macam tu. Kepada abang dan akak, teruskan dengan report polis sebab itu memang hak akak dan hak abang. Dan kepada akak tu, semoga anak sihat-sihat selalu, okey?